Maka masing-masing merasai ujian masing-masing. Sebab apa? Sebab hidup ni ada jalan takdirnya yang tersendiri. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada 5 orang anak, ada 10 orang anak. Setiap anak ni mesti jalan takdirnya berbeza-beza. Padahal daripada mak yang sama, ayah yang sama. Tapi anak A ni, Along ni, ada jalan cerita hidup dia. Sebab tu kita ni kadang-kadang jangan campur sangat berlebihan dalam jalan hidup cerita anak kita sendiri. Ya? Kadang-kadang kita lebih-lebih pula cari pasangan untuk dia. Ni mama suka yang ni, mesti kahwin dengan ni. Kadang-kadang betul juga anak tu cakap, mama nak kahwin ke saya yang nak kahwin? Kadang-kadang mungkin perkataan itu kita keluar, Allah nak bagi tahu melalui anak kita. Allah dia nak bagi tahu pada kita melalui mulut anak kita. Tapi kita ni derhaka ni. Sikit-sikit derhaka. Yang kita derhaka pada Tuhan, tak khabar kita, tak sedar kita. Jadi kadang-kadang itu jodoh dia, itu perjalanan hidup dia. Maka laluilah hidup perjalanan hidup dia. Cuma kita doa untuk dia. Dan kita kena tahu bahawa setiap takdir ada yang berlaku, pasti berlaku. Walau kita menangis tangisan darah sekalipun, pasti berlaku. Cuma doa je lah. Sebab setiap orang ada doa. Ada senjata kan, doa silahul mu'min. Setiap orang ada doa. Maka doa. Kita pun ada doa kita, isteri pun ada doa isteri, anak kita pun ada doa dia, yang dia nak dalam hidup dia. Maka kita aminkan